Bye. Ada ramai-ramai. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya semua. Saya Wahida. Saya Rafida. Hari ni sekolah kita orang adakan jamuan Hari Raya bagi tahun 2025. Korang mesti tak sabar kan nak tengok apa yang jadi dekat sekolah kita orang. Jom sama-sama kita saksikan.
Saya bersama dengan Cikgu. Cikgu Latif, guru praktikal. Okey. Okay, hari ni kita ada soalan untuk Cikgu. Okey, boleh. Okay, apa memori hari raya paling Cikgu ingat masa zaman sekolah dulu? Zaman sekolah main mercun kot. Main mercun adalah satu memori lah untuk waktu cikgu zaman kecil kan. Macam-macam mercun kita main. Cikgu main. Lagi? Cikgu main macam apa tu? Okey. Paling favourite lah. Okey, favourite of course mercun bola. Okey. Ada lagi? Ya, tu je Cikgu punya favourite. Ada lagi. Of course beraya bersama-sama kawan-kawan. Itu yang memori yang tak dapat dilupakan. Cikgu rindu tak semua tu? Rindu, tapi sekarang kita dah masing-masing ada haluan masing-masing. So hidup perlu diteruskan. Okey, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Saya nak tanya, apa kenangan yang paling pahit waktu raya Cikgu? Kenangan pahit. Tak. Saya beraya dengan pakai tongkat. Saya tuntut saya opek. Pada saya. Dia ada baju biasa. Kalau kena kami. Salah Jangan lupa ada. Jaga lutut. Faham? Baik. Okay, memandangkan kita orang dah perform tadi, nak tanya Daniel lah. Tadi lagu apa yang kita orang perform dengan penyanyi dia? Tajuk lagu dia Suasana Hari Raya. Dia punya penyanyi Anwar Zain dengan Ellie. Okay, kalau boleh nyanyilah ramai-ramai sikit. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba tiba rayakan dengan rasa gembira. Muda di rantauan sewaranku dan teresa. Okay, dah terima kasih. Sama, bye. Aku janji gini. Okay, aku nak bagi gambar kuih raya boleh tak? Korang kena teka kuih raya, boleh? Boleh. Okay, gambar pertama. Uish. Elemen andi. Okay, betul. Okay. Second. Kuih kapik. Betul, kuih kapik. Okay. Yang ketiga. Last lah. Okay. Senang ni. Konflik madu. Okay, betul. Okay, kedua last. Wih, semperik. Okay, betul. Okay, last. Batang burung. Okay, betul. Ni perlu ni makan kuih raya banyak ni. Betul ni. Okay, bye. Bersama saya Muiz, Abdul Muiz. Okay. Saya nak tepuk dia surah, tapi kali ni dia yang pilih sendiri surah apa. Memandangkan dia hufaz. Saya akan baca surah Al-Baqarah akhir juzuk 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Muiz nak tepuk lagi tak? Tak nak dah? Okay. Kalau tak nak, kita tak bahasa. Baik, terima kasih Muiz. Terima kasih sebab sudi tengok video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk video seterusnya. Kami, kru TV PSS Indramayu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kosong-kosong.